Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama bersiri Bida'ah. Drama dengan 15 episod. Bermula tayangan pada 6 Mac 2025 di platform Digital View setiap Khamis hingga Sabtu. Skrip oleh Irma Fatima. Arahan Padi Yahya. Terbitan Rumah Karya Citra. Membariskan pelakon seperti Faizal Hussein sebagai Walid Muhammad, Fatah Amin sebagai Hambali, Riana Diana sebagai Baiduri, Fazlina Ahmad Daud sebagai Kalsum, Vanidah Imran sebagai Umi Rabiatul, Fatia Latif sebagai Mashita, serta ramai pelakon membintangi drama ini. Sinopsis drama Bida'ah. Drama ini mengisahkan Baiduri yang dipaksa oleh ibunya untuk menyertai Jihad Ummah, kumpulan agama yang dipimpin oleh Walid Muhammad. Baiduri menyedari bahawa ajaran tersebut sesat. Hambali, anak kepada Walid yang baru balik dari Yaman, mula meragui ajaran tersebut dan bertekad untuk mendedahkan kebenaran walaupun berhadapan dengan ancaman bahaya. Adakah ajaran tersebut dapat dipatahkan? Mampukah Hambali dan Baiduri menentang ajaran sesat tersebut?